Guys, tomang ya ayah. Cantik. Ngap. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being So hai kan, selamat pagi dan selamat berpuasa kan. Kami puasa ini. So pagi ni aku ada dekat Ya. Memang target untuk cari induk je ni. So hari ni aku bersama dengan Hazman, dengan Tekong Acik. Takut tahan Ya. So aku kas sebelum ni aku ada turun, kena buli putus. So hari ni datang balik untuk mencari yang ambil dewan aku tu. Tengok macam ni, ada ke tak? Memang ni trip balas dendam. Kau punya pam lagi. Ya guys, jom kita layan guys. Jadi kadang-kadang pecah. Kau tahu? Mam dia sedih kau. Kenapa tak kejut saya? Jadi saya tak boleh puasa hari ni. Ada gastrik. Entah. Uish. Ada. Ui. Lucu. Waskar tu kau ambil, Mat. Ya, aku buka awak ni. Ketak tu lah. Ya. Puh. Lakak tu. Beli kau tahu lah. Ada saya. Tu, kau kasi pegang. Lakak.
Tahu lah, takut aku salah pelonggor tak nak tekan GoPro tadi. Silap kot. Ingat solid tau. Gerang-gerang Gaduh. Berapa hari dah sehari biar aku tahu gimana ni. Pak Anok comel, Anok comel. Kalau pensel dia ambil baru ambil. Tak otak dia. Dah tengok dua dah. Ya. Yeah. Tengok yang bujang nak dia pun duk kejar-kejar otak lah. Becuk. Bawah atas dah. Di bawah atas. Kayak orang jatuh dikejut lah. Gila. Ngambruk lah. Takut masuk kebun ni. Bawa dia kita kena dia. Ya, tengok GoPro. Slow. Tuh. Dalam. Dia gua kat out. Bukan. Guys, misi mengunjuk induk guys. Kejar lah. Tu lah. Kocok. Aku takut saya barang tau. Aku juga takut. Lihat banyak lagi induk tadi kita jumpa ni. Boleh kacau. Masa depan-depan tu ada lagi. Ke lu padu? Lu padu skipping? Aku tak nak. Kadang-kadang dia mari juga buah berani tu, tapi jangan berani sangat. Takut makan diri. Takut makan diri. Dalam tengok poster ni. Itu lah. Mana ikat ini dalam? Ketuk. Oh, kocok gimana? Masih lagi mencari. Tunggu, nak mundur kat. Ni tak apa, open. Kalau boiling kita nampak anak ni.
Banyak teh. Kebujang. Lepas tu kau beda pok. Masuk bensin. Wah. Oh, biasa man. Tak apa. Oh, tunggu. Bilik tu jauh ni. Duduk jauh. Pasal anak juga kan. Dia orang anak. Tu anak dia yang duduk jauh. Kau nak pacung je? Kacau. Dia tak payah tok-tok lah. Dia kita nyerang gitu sikit. Buat laju anak ni. Takut bila bacung anak pada depan masalah dia. Dah duduk parking depan sikit apa? Dia tak angkat lah. Abang try kat situ lah. Entah, kata dah laju pohon tu. Pejak ke? Tak ada induk. Ha? Ni duduk depan ni ya? Duduk sini. Duduk sini lah. Wah, lihat teh ni. Tapi anak kawan ni besar cik tau. Tak macam yang kita pujuk bawah tu tak? Ada kasar sikit. Burung ni. Nak lah. Baik. Tak boleh kiri. Kalau nampak pensel, tunggu lalu. Jenuh pula nak cabut. Pang. Pang boleh. Siapa sini nak cabut dengan dia? Dia melintas ke? Allah, kak dia melintas. Mang ikut ah. Nak ke balik ke kau? Balik. Bismillah. Kecil nak sauk kan? Bang. Mantap. Alhamdulillah. Lega. Takkan baik. Cik, mu boleh dah ajar sauk lain cik. Patut bosong ni. Satu kok. Se. Tu pun kena ujung. Gigi je. Oh. Basuh. Mana tanya aku? Tak apa boleh tengah nakak mak. Oh. Baling je lalu. Cari sauk mai. Kasar. Masalahnya dia main tengah masalahnya. Dia ambil nafas tengah. Yang ni yang tadi. Yang main tengah. Molek mata. Memang dia mencari. Molek cabut ikan dulu daripada hook. Tarik.
Ada hard grip. Mesti. Jangan ketung lah. Ketul tu. Lama dah mamai. Ketung. Solid. Depan. Mama ni. Papa. Mama ada anak selalunya. Tak, dia mungkin nak melintas tau. Cik tengok takut nak melintas dia. Takut koyak je, sop. Mana cukup. Kan ambil kan masuk kan. Marvelous. Guys, tomang ya ayah. Cantik. Ngap. Ya. Alhamdulillah. Lesen puasa. Lesen puasa guys, mantap guys. Masa tu. Tapi kalau aku kat Gelam memang ada gitu. Dia ikut tak duduk apa ah, jauh-jauh sikit. Tapi dia ada bowling kat kawasan-kawasan tu. Dia makan anak ah. Tahu makan anak ke? Ai, cesh. Akrobatik. Aku rasa nampak dah GoPro. Oh, nakal pula kan dia rasa bawah dia. Dia kejut. Depan. Boleh. Nampak aku. Tu aku tak apa kot. Dalam. Dia baru nak naik. Tu. Depan. Ni. Depan. Mana? Depan. Ah, sudah. On. Oh, berat efek ni. Tak nak timbul. Ibu. Mai tengok. Habis meeting memang. Dia tak apa dah aku back on. Siapa lah? Aku bodoh bukan. Aku takut kena blur. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the sun.